Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Iklan 73. So hari ni bersama dengan aku lagi Afif. Jadi episod kali ni kita nak buat DIY untuk Kawasaki ZX6R aku tahun 2010. Jadi previously aku ada isu di mana aku punya motor dia ada macam either minyak putus ataupun api yang putus bila nak start jalan. Tapi once aku dah reach lebih 3000 rpm kalau tak salah, dia dah tak ada masalah dah. So aku nak cruising pun tak ada isu, tak ada bobok ke apa. Tapi kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang enjin panas ke enjin tak, aku pun tak berapa ingat sangat situation dia. Sebab dia macam kadang jadi, kadang tak jadi. So aku dah consult dengan beberapa orang. And in fact aku dah cuba tanya Ahmad Han previously yang ada trip pergi Genting. Aku tak record video lah. Ada aku pergi Genting, sebelum balik tu ada geng kami singgah dekat kedai Ahmad Han. Aku tanya verbally je lah. Dia pun advice untuk check plug. Jadi aku dah beli 4 biji plug baru. Jadi tak ada jaminan yang by menukar spark plug 4 biji baru akan solve isu ni. Cumanya aku as a user, aku tak pasti dah owner ke berapa, and previous owner pun aku pun tak pasti dia tukar bila. Jadi bolehlah aku pun, why not kan, start fresh balik. So aku masuk balik a new set of spark plugs lah. Jadi aku baru je dapat notification tadi. Aku order from Shopee and baru je sampai. So jom kita pergi ambil and then kita tahu pergi pasang kat motor. So hampa akan ikut aku lah dalam proses pemasangan, penukaran replacement lah untuk spark plug 4 biji untuk Kawasaki ZX6R tahun 2009, 2010 dan 2011 dan 2012. So ciao, jom. Jadi tadi aku dah receive WhatsApp daripada delivery rider. Sampai. So barang dah sampai. Marilah kita. Laser iridium original code di Shopee lah. Ni kod dia. Based on ChatGPT, inilah kod untuk motor ni. Di should be ada 4. Ya, ada 4 biji laser iridium. Okay lah. So jom kita teruskan dengan proses. Sebab aku nak dapat barang. Okay. So kita kena start dengan mula-mula sekali buka kiri dan kanan dulu. Baru buka seat, and then buka tapak damper ni. Baru boleh angkat tank. So skru satu je untuk buka cleaner ni. Jadi macam ada slot in tu je. Ada slot in dekat tank getah. Boleh tarik je. Okay, sama juga proses. Tarik pelan-pelan. Saya cabut. Buka seat pakai Allen key yang sama juga. I'm not sure lah, sebab motor aku second hand lah. Most likely ada possibility untuk previous owner dah tukar ke apa. Tapi basically dia ada 2 skru lah, kiri kanan. Sebelah ni pun ada skru juga yang sama. So bila buka 2 skru tu, tarik depan, slide ke depan. Boleh angkat sini depan. T8. Ya. Okay. Usually aku suka cabut sesi lah. Hose daripada tank. Dan fuel pump punya soket lah. Macam aku punya ada kat sini. Satu ni je. Pump ni soket. Cabut.
Dan aku akan gerakkan dia ke depan lah, so that nanti nak bawa keluar tank senang, tak tersangkut-sangkut lah. Okay. And then normally aku cas je lah, dia bagi duduk belah sana. Macam tu. Gitu. So kita dah angkat dah. So before angkat betul-betul kat api ada. Okay, ni fuel pump punya hose, tak nampak ke tak? Fuel line ni kena remove dulu lah. Ya. Okay. Melimpah pula minyak. Siapa banyak sangat minyak? Aduh, banjir. Okay, so kita boleh carefully angkat. Tak ada minyak pun. Ya. Letaklah ke tempat yang sesuai. Letak benda tu kat tepi tu. Hose ni aku cabut tadi. Kita nak kena cabut airbox dulu lah. So baru kita boleh access kepala plug. Jadi cabut juga hose ni tu fuel rail ejector belah atas. Okay, cabut. Cabut semua soket yang ada dekat airbox atas. Ni soket injector lah. Ni soket map sensor pula. Aku pun tak pasti, tapi ada satu soket je kat depan ni. Cabut. Okay. So nak cabut airbox ada 3 tempat nak kena cabut skru. 1, lepas tu kalau pembahasan kat motor ni ada lubang. Okay, lubang ni akan bagi akses ke satu skru Allen key untuk dia ketatkan apa nama dia, velocity stack. Kalau capture velocity stack lah, macam trompet dia yang connect dengan airbox. Jadi kita lengkapkan dua ni, kiri dan kanan, dan remove toy skru yang sini. Ini aku pakai T10. Tu yang Allen key tu untuk cabut keluar airbox punya getah. Ada dua saiz kecil yang tadi, aku tak tahu saiz apa. So masuk ke lubang ni and pot kena agak, dan kita cuba dia tu angkat. Ada hose, breather hose kot, aku pun tak pasti. Kita just cabut je. Ada 2, 1, 2. Jadi sinilah kepala plug. Ni boleh angkat sikit, boleh cabut soket ni untuk bagi clearing yang lebih. So dah 1, 2, 3, 4 plug kepala plug. So aku akan cabut dulu soket kepala plug. Ni apa? Aku pun tak tahu. Cabut je soket ni. Jangan risau, dia macam very logic lah untuk hampa sambung balik. Hopefully memang macam mustahil lah untuk apa salah masuk balik soket ni. So aku pakai plier ni untuk tarik keluar kepala plug, tapi gently lah, jangan kasar-kasar, kau pecah apa kan. So always inspect punya kepala plug ni, takut ada bocor ke apa. So this one okay lah. So aku akan cabut dulu semua, and aku prefer untuk masuk balik kat tempat mana. Sebenarnya aku tak boleh campur adukkan lah, dia akan damage sikit lah kalau pakai plier.
bila kepit ni. So hati-hati. Basically spinal plug je aku. Ya. Jadi dia akan pair dengan dia ni. Nampak? Ada plug. Dia kita buka yang hujung ni dulu. Okay. Aku longgarkan semuanya lah. Okay, jom. Pelan-pelan buat keluar. Semua more or less the same je pun. So aku tak tahu nak inspect macam mana, jadi kita tukar je lah. CR9E 1A9. Ini X. Yang ni iridium. Ini pun iridium tak? Aku tak tahu apa beza dah. Tapi technically side by side looks the same lah. More or less the same lah. Jadi kita replace lah. This one. Tekan sikit sampai ada bunyi. Macam tu. Dia ada step-step lah. Okay. Okay. This one. Alright. Masuk semua tu. Jangan lupa cuba balik soket-soket spark plug ni. Cucuk semula. Okay. Yang ni memang dia akan sengit sikit Alright. Shoot semua dah rapat. Ya, apa yang tercabut tadi pasang semula lah. Okay. Kembalikan kedudukan dia. Masuk balik airbox. Okay, airbox. Ni depan ni rem air. Masuk depan. Dalam nampak dah. Right. Lepas tu acuk. Okay, mulut dia masuk ngam getah. Okay. Dan sama juga. Aku prefer masukkan yang depan ni dulu. Separuh. Okay. Dan kita ketatkan. Okay. Okay, ketkan. Perasan ada macam besi yang bergerak. Yang tu aku usually aku akan kat sampai dia bertemu. Dah start bertemu tu dia akan ketat. So dah satu jom lah. Same goes to belah lagi satu. Berbelah. Okay, dah ketat. Okay, jom. Bila dah ketat, kita boleh sambung semula fuel line ni, cucuk sampai habis, baru kita boleh tekan semula. Lepas tu soket-soket ni, itu soket depan. Okay. Lagi 4 soket injector belah atas ni pun impossible untuk apa salah masuk kan. Okay. Yang ni dia ada laluan dia, jadi susun dia cantik-cantik. Okay. Okay. Alright. Kita letakkan dulu. Angkat sikit So kita kena sambungkan semula fuel line ni dulu dengan fuel pump. Dan kita boleh reskan dia side.
dia punya soket fuel pump punya power akan lalu bawah pada chassis ni, akan terbuih ke sini, terus sambung balik lah. Ok, lagi kemas. Hose ni pun cucuk balik. Jadi usually aku akan ambil caution move lah, iaitu usually akan check dulu lah. Kita on kunci, bila kita on kunci fuel pump akan gerak, fuel pump akan jalan. Jadi inspect dulu kalau ada leak apa-apa. Ada leak tu maksudnya ada sambungan hose yang tak cantik lah. Jadi kita buka on kunci tu, inspect, tak ada leaking apa, then good to go lah. So kita dah boleh cuba start. Bismillah. So aku start semula. Kenapa tak dengar? Aku biar je lah, tutup dulu. Dia aku akan cuba masukkan 2 skru depan ni dulu. Senang kan? So aku suggest lah kau untuk buat maintenance sikit-sikit ni, recommended lah untuk ada benda tu. Okay, aku masukkan separuh dulu. Same goes to sebelah sana. So dia dah gigit thread, cukup, baru boleh ikat yang panjang ni lah. Ikat sikit. Alright, kita pakai D8. Okay, dah boleh ketatkan terus yang kat sini. Dia memang ada goyang sikit, tak sure lah untuk semua orang ke apa, tapi since diketatkan dengan getah dari damper, so dia akan goyang sikit lah. So aku akan ketatkan this one first. So ketatkan both sides. Ketat, dan boleh pasang seat dah. As of now aku nak azan, so kita tunggu sekejap, kita sambung ni lah. As of now aku akan pasang seat lah.